ikuti apa kata Scott Ritter pasal kemungkinan Iran akan serang UAE habis-habisan kalau terus-terusan jadi barwa kepada Amerika. Kita dengar video 1 minit daripada ya. Iran is locked and loaded. They've already picked all their targets and they've been very public about it. The moment you strike us, this is going to happen. And this is the eradication of the United Arab Emirates energy production capacity. I don't know if Iran is going to strike desalination plants because to do that will literally kill a nation. Literally kill a nation. Abu Dhabi right now, it's over 50 degrees. Same thing with Dubai. You have to have water, fresh water, which United Arab Say Emirates... 50 degrees, you mean Celsius. You mean 100 degrees Fahrenheit. 120 degrees. 120 degrees. You remove air conditioning, it's uninhabitable. You remove water, and it's literally uninhabitable. And Iran has made it clear that they will kill the United Arab Emirates. Kill, physically kill, terminate the nation. And it can be done very easily. And Iran has the missiles to do that. Again, Russia and China have sent the message to the United States. And I believe at the BRICS meeting where Iran publicly called out the United Arab Emirates for this, the recent BRICS foreign minister meeting in India, I think Russia and China also put the marker down for the UAE, that you're pretty much on your own. And hopefully they get the message. Ya betul, ada orang komen minyak naik harga betul, ada orang komen harga minyak naik, harga getah pun naik getah scrap ni dah dekat RM5 1 kilo maknanya ada khabar yang mengatakan penoreh getah sekarang ni boleh dapat sampai RM6,000 sebulan saya pun kalau pandai toreh getah, nak toreh getah lah dapat RM6,000 sebulan siapa nak cari menantu boleh cari menantu, penoreh getah sekarang dapat RM6,000 sebulan lagi tinggi daripada pegawai bank ada yang tanya kenapa Iran tak serang Burj Al Khalifa, Burj Al Arab tu Iran kalau serang tu ramai orang awam mati, jadi Iran akan dianggap jahat lah, sebab tu dia tak akan serang kawasan awam itu beza dia Iran dengan Israel ni Iran patut letak syarat gencatan senjata yang Iran perlu hasilkan sekurang-kurangnya 100 bom atom sebab US dah berulang kali lipat Iran betul ya. Jadi menurut Scott Ritter, sebelum Amerika mulakan serangan ke atas Iran 5 hari lepas, Iran dah lama bersedia dah pun sebab walaupun dia sign MOU, dia tak percaya kat Amerika dia bukan buat persediaan untuk berdamai, buat persediaan untuk perang Iran dah bersedia dah pun dengan peluru pandu, akan tapi dah set dah siap-siap sasaran-sasaran yang dia orang akan bantai, itu pengkalan-pengkalan Amerika di negara Arab tu sebab tu Iran mampu bertindak balas dengan cepat dan tepat maknanya sebelum Amerika serang pun Iran dah set dah peluru pandu ni nak sampai kat mana, peluru pandu ni nak kirim kat mana, peluru pandu ni kirim Jordan, peluru pandu ni kirim Kuwait pengkalan Amerika dia ready, cuma nak tekan butang. Sebab tu bila Amerika serang tak sampai 2 jam Iran serang balas, Amerika serang tak sampai 2 jam Iran serang balas Jadi Scott Ritter kata Iran mampu memusnahkan terus keupayaan UAE menghasilkan minyak Scott Ritter kata dia tak pastilah kalau Iran tu akan serang loji penapisan air mentah UAE sebab kalau Iran serang loji penapisan air mentah, maka itu seolah-olah membunuh penduduk UAE yang 90% adalah rakyat negara luar. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, di UAE tak ada satu pun sungai semuanya harap perigi-perigi kecil tu, tapi rakyat dia dah ramai sekarang ni, dah ada 8 juta macam tu diharapkan penapisan air laut jadi air mentah jadi kalau Iran bom loji penapisan air laut jadi air mentah tu memang tak boleh hidup lah sama macam bunuh rakyat UAE lah jadi suhu dekat Abu Dhabi dan Dubai sekarang pun ialah 50 darjah Celsius ataupun 120 darjah Fahrenheit kalau Iran serang stesen-stesen jana kuasa elektrik UAE, maka tak ada aircon lah Pak Arab tu terutama masaklah raja-raja Arab tu negara tu hampir tak boleh diduduki orang Arab UAE sekarang ni bukan macam orang Arab zaman dulu biasa panas orang Arab sekarang ni membesar dalam aircon Iran dah banyak kali katalah kalau UAE terus bagi kerjasama ke Amerika, Iran akan hancurkan negara tu, dan Iran memang ada kemampuan nak hancurkan UAE dengan mudah manakala Rusia dan China dah bagi amaran juga dekat UAE yang dia orang tak akan tolong UAE, itu kau punya pasal kalau kena serang dengan Iran sebab itu salah kau sendiri, sebab bersubahat dengan Amerika, pandai-pandailah kau jaga diri jadi harap Raja UAE ada 7 orang raja UAE ni terdiri daripada 7 negeri Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, 3 lagi saya lupa dah sebab saya tak pergi sana Jadi komen saya, kalau saya jadi Iran,
saya akan bagi notis seminggu kepada semua rakyat asing yang menetap dekat Dubai, Abu Dhabi dan Sharjah. Kebanyakan dia orang dekat Dubai, Abu Dhabi dan Sharjah. Termasuklah rakyat Malaysia 400-500 orang yang raikan saya itu. Kalau saya jadi Iran, saya akan bagi amaran kepada semua yang menetap dekat Dubai, Abu Dhabi dan Sharjah supaya meninggalkan negara itu. Sebab bagi notis seminggu, korang balik negara masing-masing. Kalau korang tak belah, aku akan serang dan korang pun akan kena juga. Kalau tak ada air, korang yang akan mati kering. Kalau tak ada aircon, korang yang akan mati kepanasan. Amaran tu saja sudah cukup. Kalau 1 juta saja, dekat UAE sekarang ni ada 7 juta rakyat asing kerja. Penduduk UAE 1 juta saja. 7 juta pekerja asing dekat Dubai, Abu Dhabi dan Sharjah. Kalau 1 juta saja cabut balik negara masing-masing, maka UAE akan lumpuh terus. Sebab apa? Semua kat sana semua harapkan pekerja asing. Tok-tok Arab ni dia duduk kat rumah relax je. Kerja-kerja semuanya. Jadi pekerja-pekerja ni balik, kau nak buat macam mana? Kau basuh berak sendiri. Jadi keduanya, jawapan kedua yang diberikan oleh Iran bila Trump ugut tu ialah Iran tak akan meneruskan rundingan. Aku tak berminat nak berunding selagi Amerika tak buat 4 perkara dengan segera. Pertamanya, bayar balik baki duit Iran yang kau pengap 12 bilion tu. 12 bilion gantung lagi, baru bayar 13 bilion saja. Keduanya, hentikan sekatan laut di Teluk Oman. Ketiganya, hentikan sekatan ekonomi dan keuangan ke atas Iran. Dan keempat, kau pandailah halau askar Israel tu daripada Lubnan. Dalam bahasa Melayunya, Iran kata, pergi mampuslah kau, aku lebih berminat nak perang. Ya. Sementara tu, Profesor Jiang berpendapat yang serangan Iran ke atas kapal-kapal yang ingkar tu memberi mesej yang berbeza-beza kepada negara yang berbeza-beza. Menarik analisis dia. 2 hari lepas saya dengar mesej kepada China. Mesej yang Iran bagi kepada China dan Rusia ialah Iran mampu mengawal Selat Hormuz dan mengenakan sekatan ekonomi ke atas dunia, tapi pada masa yang sama sebab China dan Rusia memilih untuk jadi sekutu Iran, maka Iran dah pastikan yang China dan Rusia tak terjejas dengan penutupan Selat Hormuz. Dalam lain perkataan, aku tutup jugalah, tapi pasal kau tu member aku, kau boleh lalu, tak ada hal. Keduanya, mesej yang diberikan ialah mesej kepada Amerika yang Iran akan mempertahankan kelebihan terbesar yang Iran ada, iaitu Selat Hormuz, dan mengalu-alukan tentera Amerika supaya masuk Selat Hormuz dan mendarat di pantai Iran. Kau mau datang, datanglah. Kau mau serang, seranglah. Kalau kau mampus, alhamdulillah. Kau mau serang, ada aku kisah. Tak berkawan dengan kau pun tak apalah. Suka hatilah. Akhir sekali saya nak update sedikit berita yang menggemparkan, yang buat Trump menggelupur tak boleh tidur 2-3 hari dah. Ini adalah sebab banyak media melaporkan yang serangan Iran ke atas pengkalan-pengkalan Amerika di Bahrain dan Kuwait telah mengorbankan kira-kira 200 ekor askar Amerika. Yang menurut laporan 200 ekor askar Amerika mampus, dan Trump tak tahu macam mana nak jawab dekat rakyat Amerika sekarang ni. Dan diberitakan dalam serangan hari keempat, Iran menyasarkan barek-barek tempat tinggal askar-askar Amerika tu pula. Dan apartmen-apartmen yang dia orang pergi menjorok. Dia orang tak duduk dekat pengkalan dah sekarang ni. Dia duduk hotel, duduk kat apartmen, dan Iran dapat tahu dekat mana dia orang duduk, dan Iran attack tempat-tempat tu. Dan diberitakan yang dalam serangan hari keempat, Iran telah menyasarkan barek-barek tempat tinggal askar-askar Amerika itu pula, dan apartmen-apartmen yang dia orang duduk menyorok. Dan ada yang tanya, kenapa tak hancur-hancur lagi pengkalan-pengkalan tentera Amerika dekat Bahrain dengan Kuwait tu, walaupun dah 5 hari berturut-turut kena serang dengan Iran? Jawapannya ialah pengkalan tentera ni luas. Beratus-ratus ekar dan mungkin beribu-ribu ekar luasnya. Kalau tuan-tuan dan puan biasa masuk kamp askar, macam biasa masuk kamp Mindef, kamp Wedderburn, kamp Sungai Besi, tentera kita ni, tuan-tuan akan tahulah betapa besarnya satu kamp-kamp tentera tu. Dan tiap-tiap kali Iran serang pengkalan tu, memang tak boleh lingkup semua sekali. Dia bukan satu bangunan. Jadi Iran tiap-tiap kali diserang, disasarkan aset-aset strategik macam gudang-gudang simpanan peluru tempat lain, tangki simpanan minyak tempat lain, makanan tempat lain, radar tempat lain, hangar kapal terbang tempat lain, dan macam-macam fasiliti lagi. Dia kamp tentera ni kalau kita masuk macam satu pekan, macam satu bandar dalam tu. Semua cukup, kemudian lengkap. Jadi tiap-tiap kali Iran serang pengkalan tu, Iran sasarkan strategi saja aset ni. Baru ni lah saya rasa dah habis lah. Artinya pengkalan-pengkalan tu tak boleh hancur dengan 2-3 kali serangan saja. Dia bukan satu bangunan. Dia bukan airport.